Muslim, kerana soalan yang berulang. Banyak orang tanya tentang ada tak dalil tentang kelebihan mati malam Jumaat ataupun hari Jumaat. Kerana dalam bulan ini sahaja, dalam bulan ini ada beberapa individu secara kebetulan dia meninggal malam Jumaat, dan juga ada yang hari Jumaat. Jadi siang tadi dia orang tanya lagi soalan yang sama, daripada saya tangguh soalan ini daripada 2 minggu lepas lagi. Dah banyak-banyak kali sangat tanya, saya jawablah malam ni. Maknanya lepas dengar ni tak payah tanya lagi lah. Soalan berulang tu berkali-kali. Macam yang kita jawab berhubung dengan masalah jima' ketika haid dan melalui dubur, apabila isteri haid tu kan, dah kita jawab lah berdasarkan dalil. Dia nak tanya lagi. Dia kata Islam ni ada penyelesaian, kalau yang tu tak boleh macam mana pula. Kadang-kadang soalan yang dikemukakan kita boleh jawab, kadang-kadang tak perlu jawab. Nak menghalalkan juga, walaupun dah kita cerita dalil Quran kata tak boleh, dia nak bagi jawab kata boleh. Itu terpulang lah orang yang dengar ni, dia nak faham macam mana. Quran hadis kata tak boleh. Jadi dalam hadis sebut fa'alaihi saum, suruh puasa, fa'innahu wija', jalannya dia suruh puasa. Nak kata ada lagi hukum yang membolehkan, sebagaimana yang kita sebut ketika haid ini memang tidak boleh. Rasa malam tu dah kita bagi jawapan yang jelas lah. Dia nak suruh kita jawab untuk menghalalkan. Ni tak boleh lah. Hukum Allah Ta'ala dia tak ada ubah. Sebagaimana dia diturunkan, begitulah sampai hari kiamat. Okey, kita masuk berhubung dengan tentang ada tak dalil kelebihan mati malam Jumaat ataupun hari Jumaat. Di dalam Sahih Bukhari, dia ada satu tajuk, Babu Mauti Yaumil Isnain. Bab berhubung dengan mati pada hari Isnin. Berdasarkan kepada tajuk yang diketengahkan oleh Imam Bukhari ini, bagi Imam Bukhari, mati hari Isnin itu lebih baik pada mati hari Jumaat ataupun malam Jumaat. Sebab secara kebetulan Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari Isnin, bukan hari Jumaat. Makhluk yang paling baik, yang paling mulia sekali dalam dunia ini adalah Nabi Muhammad. Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan berlakunya kewafatan Nabi Muhammad ini hari Isnin. Sebab itu Imam Bukhari menganggap mati pada hari Isnin itu yang lebih baik daripada hari-hari yang lain. Lalu Ibnu Hajar kata apa di dalam menghuraikan hadis ini? Ka'anna al-khabar alladhi warada fi fadlil mauti yaumil jum'ati lam yasihhu 'inda al-Bukhari. Seolah-olahnya khabar, maklumat, cerita ataupun riwayat yang disebut di dalam hadis tentang kelebihan mati hari Jumaat itu tidak sahih di sudut Imam Bukhari. Ibnu Hajar kata macam tu. Wal hadis alladhi asyara ilaihi akhrajahu at-Tirmizi min hadis Abdullah bin Amr marfu'an, ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri. Yang bermaksud, mana-mana orang Islam yang mati pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala memeliharanya daripada fitnah kubur. Bila Imam Bukhari meletakkan tajuk mati pada hari Isnin, dia mengisyaratkan, dia nak bagi tahu bahawa apa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadis itu tidak sahih. Imam Tirmizi sendiri sebut hadis itu memang tidak sahih walaupun dilaporkan. Cara Imam Tirmizi kita tahu, manhajul Tirmizi, walaupun dia melaporkan hadis itu hadis yang tidak sahih, dilaporkan juga untuk dia menceritakan tentang masalah perawi. Dia nak ajar kita tentang perawi-perawi yang boleh diterima dan perawi-perawi yang ditolak. Di hujung hadis itu, di dalam ulasan Imam Tirmizi sendiri, setelah dia kemukakan hadis yang kita bacakan tadi, dia kata, qala Abu Isa hadza hadisun gharibun, qala wa hadza hadisun laisa isnaduhu bi muttasilin. Rabi'atu bin Saifin innama yarwi an Abi Abdurrahman an Abdullah bin Amr wala na'rifu li Rabi'ata.
wala na'rifu li Rabi'ata bin Saifin sima'an min Abdullah bin Amr. Dua alasan yang dikemukakan oleh Imam Tirmizi. Pertamanya, dianggap hadis ini adalah gharib. Salah satu daripada perawi hadis ini dipertikaikan. Yang keduanya tidak bersambung, kerana dia kata kami tidak mengetahui Rabi'ah ini mendengar daripada Abdullah bin Umar. Jadi sebab itu, kalau ditanya hadis, ada tak hadis yang menceritakan tentang kelebihan mati malam Jumaat ataupun hari Jumaat? Tidak ada. Kecuali apa yang dilaporkan oleh Imam Tirmizi di dalam sanad yang lemah dan juga munqati', terputus. Oleh kerana itu Ibnu Hajar sebut juga, maknanya dia pun sependapat dengan siapa tadi? Dengan Imam Bukhari, bahawa mati pada hari Jumaat ini tidak ada kelebihan. Begitu juga disebut oleh Anwar Shah Kashmiri di dalam Faidul Bari. Bahkan Anwar Shah Kashmiri ini dia menakalkan pendapat Imam Suyuti sendiri. Imam Suyuti salah seorang ulama fiqh besar di dalam mazhab Syafi'i. Dia sendiri pun berpendapat begitu, bahawa tidak ada kelebihan mati pada hari ataupun malam Jumaat. Bahkan dia hurai dengan lebih panjang apakah alasan-alasan yang dikemukakan oleh Imam Suyuti tentang mati hari Isnin itu lebih baik. Dia kata apa? Dia kata maklum hati isliye ke sirat ke aham waqi'ah pir ke rozi he pish ai he. Berlaku di dalam sirah ini banyak perkara-perkara yang besar berlaku pada hari Isnin. Ini hujah Imam Suyuti. Dia kata perkara-perkara yang besar berlaku di dalam sejarah Islam ini berlaku pada hari Isnin. Isdim abki wiladat hui hai. Salah satunya dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Isnin. Isidin ab ke mab'us kiyahe. Hari Isnin juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan. Diterima wahyu juga Imam Suyuti kata pada hari Isnin. Dia dibangkitkan pada hari Isnin. Dia dilahirkan. Dia juga diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Isnin. Isdim ab pehli wahyu atihe. Hari Isnin juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari pertama, wahyu pertama datang kepada Rasulullah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu bagi Imam Suyuti diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Isnin. Or isdim ab Madinah Munawwarah si tashrif lai. Pada hari Isnin juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi peristiwa hijrah ni kan peristiwa besar. Peristiwa turunnya wahyu peristiwa besar. Jadi berlakunya pada hari Isnin wa ghairah dan lain-lain lagi dia kata. Jadi hujah Imam Suyuti lebih banyak dia bagi alasan. Kerana hari Isnin ini berlaku sejarah yang penting di dalam sejarah Islam ini berlaku pada hari apa? Pada hari Isnin. Jadi di sudut dalil berdasarkan kepada hadisnya, tidak ada dalil kalau berdasarkan kepada sudut hadis tentang kelebihan hari Jumaat dan kelebihan hari Isnin. Hari Isnin pun tidak ada hadis. Tidak ada hadis daripada Nabi SAW menceritakan sesiapa yang mati pada malam Isnin ataupun hari Isnin ada kelebihan. Tak ada juga. Cuma secara kebetulan Rasulullah SAW wafat pada hari Isnin. Sebab itu berlaku perbezaan pendapat. Berlaku pencegahan pendapat ini kerana tidak ada hadis yang sahih. Jadi bagi seseorang yang nak menganggap hari Isnin itu ada kelebihan, dia tidak boleh menyandarkan kepada hadis. Dia nak kata hari Isnin itu ada kelebihan kalau orang mati kan. Siapa-siapa yang mati pada hari Isnin itu ada kelebihan, disebut pendapat ulama sahaja. Jangan dikaitkan dengan hadis Nabi. Hadis tak ada. Begitu juga orang yang nak mengatakan bahawa wafat ataupun meninggal dunia pada hari Isnin ada kelebihan, tidak ada hadis juga. Tidak ada hadis juga. Cuma senarai beberapa ulama yang saya sebutkan tadi seperti Al-Ma'aini, Ibn Hajar sendiri dan Maulana Pakistan, dia sokong Imam Suyuti kerana alasan-alasan yang kita bagikan tadi. Hadis pun tidak ada.
Cuma apabila adalah mana-mana orang, mana-mana individu yang secara kebetulan dia meninggal malam Jumaat ataupun hari Jumaat, kita harapkan semoga lah ada kelebihan di sisi Allah Ta'ala. Itu maknanya doa kita ataupun pengharapan kita, bukan berdasarkan kepada dalil. Kita tak boleh sebut kerana ada dalil. Kita kata semoga lah insya-Allah dengan dia mati malam Jumaat ataupun hari Jumaat ni Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada dia. Sebab apa? Apakah pula alasan yang ulama kata, sebahagian ulama kata mati malam Jumaat atau hari Jumaat ada kelebihan? Kerana di sana ada beberapa hadis yang sahih yang diriwayatkan juga oleh Imam Tirmizi dan juga imam-imam hadis yang lain tentang kelebihan hari Jumaat. Dikatakan bahawa Nabi Adam masuk dalam syurga, keluar daripada syurga, berlakunya hari kiamat pada hari Jumaat. Sebab itu tentang kelebihan hari Jumaat pun ada dalil. Dan juga disebut hari Jumaat ni disebut sebagai apa? Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari. Jadi cuma tentang kelebihan hari Jumaat di sudut zatinya ada, di sudut zatnya maka ada kelebihan. Cuma persoalan di sini tentang kelebihan mati malam Jumaat itu ataupun hari Jumaat, yang tu berlaku perbezaan pendapat daripada kalangan ulama. Jadi kita ni nak pegang yang mana? Dua-dua boleh pegang. Sebab dua-dua tidak ada dalil yang sharih. Dua-dua boleh pegang. Tetapi saya nampak kalau di sudut kelebihan lain adalah hari Jumaat tu. Macam kita kata kelebihan apa berselawat pada hari Jumaat itu adalah. Tapi tentang isu kelebihan mati, hak tu belum tentu. Sebab ramai ulama-ulama hadis sokong pendapat yang diketengahkan oleh Imam Bukhari, iaitu mati hari Isnin. Sebab apa? Makhluk yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan oleh Allah Taala mati hari Isnin. Wallahu a'lam. Ada kemusykilan? Ada tak dalil Ustaz berkaitan dengan mati malam Jumaat tu ditanggung seksa kubur atau disebut. Itulah hadis yang dhaif. Hadis tu ada tapi hadis yang dhaif. Kita boleh sebutlah sebagaimana yang saya sebutkan tadi, semogalah diselamatkan daripada azab kubur, siksa kubur, fitnah kubur. Sebab dalam hadis tersebut, fawaqahullahu fitnatal qabri. Niscaya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia daripada fitnah kubur. Itu hadis yang lemah. Kita boleh sebut bahawa itu pandangan. Cuma isu yang kita sebutkan tadi nak disandarkan, dikaitkan dengan hadis, tidak ada. Tidak ada. Pandangan ulama itu ada.